Okay guys, so kali ni Ijaz nak share dengan dengan baik, kau ikut step by step mesti confirm dapat, insya-Allah. Jadi kat sini kau boleh start trading, nak deposit secara account dalam korang punya account, real account. Ni account tu tau, account untuk demo. Jadi kat sini $1, tekan sekali lagi, kita try. Dan ni kita tengok. Ini kat sini boleh sell. Macam-macam. So dekat sini ada video tutorial how to trade or video. Ni je aku tunjukkan sikit lagi dekat korang. Sekejap. Okay, ni video, ini yang kedua. Ini dekat sini. Dekat sini kau nampak dekat belah kiri ni ada total portfolio. Kau boleh tekan total portfolio ni, apa yang dekat sini ada apa ni, signal orang panggil. Kalau orang kita panggil signal, hijau dan merah. Iaitu dekat sini ada trading history. And then kau boleh tekan tengok apa yang dalam tu. And then dekat sini ada support system tau. So chat, kau boleh chat. Kalau kau tak faham, kau boleh chat dekat sini. Jangan kau tanya dah makan ke belum pula kan. Kat sini ada leaderboard. So kita boleh tengok siapa trading yang terbagus setakat ni. Jadi kat sini ada market analysis. And then dekat bawah ni ada video tutorial. Dan dekat video tutorial ni kau boleh tengok macam mana, apa yang kau tak faham, kau nak belajar daripada video ni memang sangat mudah nak difahami, geng. So sini ada how to deposit funds, macam-macam ada, option trading, teknik. So banyak type of chart. Kita nak baca chart macam mana kan. Jadi kat sini pun ada ni about us. Kau boleh tengok dekat sini, dia dah ajar dah cara macam mana. And then kau tengok apa yang dia tunjuk dekat screen record ni. So sini ada tournament. So
Dekat sini pun ada dia punya pertandingan, and then boleh jadi, korang boleh join lah tournament ni sekali kan. Okay. Lepas tu memang sangat mudah nak difahami lah untuk korang nak trade menggunakan application Binomo ni. Kat sini deposit. Okay. Lepas tu, so dekat sini masuk ke akaun ke belum. Tapi yang semalam Ijat withdraw, Ijat sebab Ijat trade lagi waktu tu. Dan tunggu, dia tak makan masa lama. So dah masuk ke akaun kita, nampak dia akaun kita ada RM50.60. Ni balance yang Ijat buat semalam. Ijat saja try sebelumnya nak tunjuk korang. Ijat try dulu, jadi Ijat dapat keuntungan. Jadi Ijat trade lagi. Mungkin Ijat silap step sebab Ijat tak pandai lagi, tak belajar. Ijat tak tengok video, Ijat try. So ini Ijat nak tengok, nak tunjuk pada korang untuk kita trade. Kat sini boleh pilih part 20 semua kan. Kat sini boleh pilih amount berapa yang korang nak masukkan dalam untuk trade ni. Jadi first kita try buy dulu. So kita tekan. So punya yang kita try tu, dia akan duduk kat sini. Dia akan duduk kat sini. Ada masa di kat atas ni, korang tengok atas 24 tu. Ada kat situ je nak try satu lagi, sell. Jadi kita tengok, kalau kita duduk kat tengah tu, kita punya signal duduk kat tengah, kita akan dapat keuntungan lebih. So RM4 keuntung kita RM7 tau. Jadi Ijat dapat RM7.32. Kat tadi 40 lebih, jadi RM49 kat sini. And then satu lagi, kalau Ijat tak dapat,
Jadi dia tak tolak, dia tolak RM4 saja. Kalau dapat, dia akan dapat RM7.32. Jadi kau tengok. Tunggu sekejap. Rasa macam tak dapat. And then sikit lagi. Okay, so kita tengok dekat situ. Dia signal dia tengah naik. Jadi sepatutnya kita buy kalau dia tengah naik. Okay, so RM49.96 kan. Dah tolak termasuk yang RM4 kita rugi tadi. Okay, so dekat sini kau tengok. Dia punya signal bagi tengok dekat video ni. Nanti kalau korang nak download, nak masuk ke akaun ni, korang boleh tekan link dekat description Ijat. Ijat akan sediakan link untuk korang trade bersama-sama dengan Ijat, geng. Jadi geng, semua atas kita. Rajin dengan malas, nak ke tak nak usaha lebih ke, semua atas kita. Jadi kita boleh menggunakan platform Binomo ni sebagai salah satu platform untuk kita menjana pendapatan, menjana keuntungan. Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Ayo kita jana pendapatan bersama-sama.